Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa dan penjaga yang hadir. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami di Sekolah Kebangsaan King George ke-5. Hari ini, saya akan menerangkan satu topik yang sangat penting iaitu taklimat PAJSK. Fokus utama kita hari ini adalah berkongsi strategi ibu bapa membantu meningkatkan markah anak dalam PAJSK. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dahulu, apa sebenarnya itu PAJSK? PAJSK ialah singkatan kepada Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum. Ia bukan sekadar bermain di padang, tetapi ia adalah satu sistem rasmi untuk menilai aktiviti fizikal, tahap kecergasan dan yang paling penting, tahap penglibatan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam aktiviti luar bilik darjah. Bagaimana PAJSK ini dinilai? Ia terbahagi kepada 3 komponen besar. Pertama, SEGAK dan BMI, di mana kita mengukur indeks jisim badan dan kecergasan fizikal murid. Kedua, kokurikulum yang merangkumi 3 elemen, sukan dan permainan, kelab dan persatuan, serta badan beruniform. Ketiga, ekstrakurikulum, iaitu penyertaan sukarela di luar sekolah. Ada 3 elemen untuk tujuan pentaksiran markah, hanya 2 markah tertinggi sahaja yang akan diambil kira. Untuk makluman ibu bapa, penilaian PAJSK tidak dibuat berdasarkan sijil semata-mata. Ia mengambil kira 4 perkara utama, iaitu penyertaan, penglibatan, pencapaian dan komitmen murid. Maksudnya, kehadiran anak dalam aktiviti sekolah juga memainkan peranan penting dalam markah PAJSK. Bagaimana markah 110 itu dikira? Ia datang daripada 3 aspek utama. Pertama, pelibatan. Ini termasuk jawatan yang disandang dan komitmen. Kedua, penyertaan, iaitu markah kehadiran dan penyertaan dalam aktiviti. Ketiga, prestasi iaitu pencapaian dalam pertandingan. Jadi, sekadar hadir sahaja tidak cukup untuk mendapat markah penuh. Ini adalah contoh teknikal bagaimana markah akhir dikira. Anak-anak perlu memegang jawatan atau menyumbang tenaga serta cuba mencapai prestasi yang baik dalam pertandingan. Kita akan ambil purata 2 subkomponen terbaik setiap tahun, campur dengan markah ekstrakurikulum. Jadi, konsistensi dari tahun 4 hingga tahun 6 sangat penting. Apa strategi kita sebagai ibu bapa? Saya simpulkan kepada 3 langkah mudah iaitu 1. Pilih minat, kenal pasti kecenderungan anak. Jangan paksa mereka masuk semua benda. 2. Fokus 2 aktiviti utama, fokus tenaga dan kewangan pada 2 aktiviti ini supaya anak tidak burnout. 3. Sasarkan peringkat tertinggi, galakkan mereka pergi ke peringkat negeri atau kebangsaan. Lihat contoh situasi. Lihat Adam. Dia aktif dalam BSMM, Kelab Johan Negeri dan Sukan Sekolah. Aini menyertai perkhemahan sekolah, pertandingan kelab online kebangsaan dan wakil softball kebangsaan. Aini mendapat markah lebih tinggi kerana pencapaian peringkat kebangsaan memberikan bonus besar. Ini kerana sistem PAJSK hanya akan mengambil kira peringkat tertinggi sahaja. Walaupun menyertai aktiviti luar sekolah, aktiviti dalam sekolah tetap penting. Oleh itu, galakkan anak aktif hadir ke sekolah untuk aktiviti kokurikulum. Pilih komponen yang anak paling minat dan aktif supaya penglibatan lebih konsisten dan berkualiti. Dan yang paling penting, simpan segala sijil dan bukti penglibatan. Inilah sebabnya strategi memilih medan tempur yang betul itu penting. Kesimpulannya, ibu bapa tidak perlu menekan anak untuk menyertai semua aktiviti. Cukup dengan fokus 2 komponen terbaik, penglibatan yang konsisten dan sasarkan peringkat tertinggi. Kerjasama pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk membantu anak mencapai markah cemerlang. Itu sahaja dari kami hari ini. Sekian, terima kasih.